Okay, Cikgu Ihsan nak share cara mudah untuk melepasi ujian Selekos Z lah. Ini untuk kereta auto lah. Okay, sebelum masuk pastikan berhenti, pasang signal sebelah kanan. Okay, poin dia pastikan berhenti. Okay, pemegang pintu dari dalam kereta selari dengan divider. Baru pusing habis steering. Okay, pusing habis. Okay, apabila nak lurus, perlahankan kereta. Okay. Lagi pusing 2 kali steering apabila sudah lurus. Okey. Poin yang nombor 2, pastikan divider ni berhenti selari dengan pemegang pintu dari dalam kereta. Cun Eva? Boleh ha? Okey, pusing habis steering. Okey, ambil sampai lurus ha. Lurus saja kereta terus berhenti. Dan kacau steering. Okey. Sikit lagi. Okey, berhenti. Pusing 2 kali, sekali lagi. Okey, relax, tarik nafas lo. Okey, poin nombor 3, pastikan divider selari dengan pemegang pintu dari dalam kereta. Pusing habis steering. Pusing. Okey, sampai lurus dengan kaca steering. Biar lurus. Okey, berhenti. Pusing 1, 2 kali. Okey, boleh ha? Okey, divider selari dengan pemegang pintu. Pusing habis steering. Okey, pusing. Okey, tujuan ni apabila divider disukatkan sama lurus dengan pemegang pintu dari dalam kereta supaya tidak akan langgar divider masa keluar.